Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat semua. Dimaklumkan bahawa pada pagi ini akaun TikTok saya yang kelima telah di-skat dan tidak lagi dapat diakses. Saya telah mencuba untuk mendaftar akaun yang keenam menggunakan alamat email yang baru tetapi tidak juga berjaya. Dan terdapat kemungkinan besar nama Muhammad Syafiq Abdul Halim atau Syafiq Halim ini tidak lagi dibenarkan untuk mendaftar sebagai pemilik akaun TikTok. Sama ada bagi pendaftaran baharu ataupun pemulihan akaun sedia ada. Jadi saya ingin memohon maaflah kepada semua follower saya di TikTok. Untuk makluman anda, semua video saya masih boleh lagi diakses melalui platform media sosial yang lain. Saudara dan saudari, hari ini akaun saya di-skat hanya kerana saya memperjuangkan isu Menara Kuala Lumpur. Ini bermakna apa yang saya sampaikan kepada umum menjadi satu ancaman kepada kerajaan sekarang. Mereka merasa terancam kerana apa yang saya sampaikan adalah perkara yang benar dan berlandaskan fakta. Oleh itu, mereka tidak boleh menjawab. Maka mereka menyekat semua akaun saya agar rakyat tidak lagi dapat akses kepada kebenaran. Saudara, ini adalah penindasan kepada kebebasan bersuara yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi, apakah pandangan anda semua? Adakah anda juga mengalami nasib yang sama seperti saya? Tapi kita jangan tinggalkan perjuangan. Kita kena terus berjuang sehinggalah kita mencapai kejayaan. Jangan kita down.